Okey, hari ni saya nak kongsi sikit mengenai ada sikit bug error dalam version Dynavin 12.3 inci yang saya pakai ni. Okey, dia error bahagian quick start. Maknanya bila kita on kunci, dia tak auto quick start macam ni, dia akan restart dari awal. Bila restart dari awal ambil masa lama lah nak start kan. Sepatutnya bila on kunci dia terus start macam ni. Contohnya macam ni. Okey, contoh kita dah off semua kunci dan bila kita on switch, sepatutnya dia terus menyala macam ni. Ini dipanggil quick start. Bila tak ada quick start, dia restart dari awal. Yang keluar laman Android tu betul loading lama. Okey. Masalah bug pada sistem. Okey, dia bug bahagian ni. Okey, kita masuk ke setting. Mari kita check dulu. Okey, sleep time. Sleep time ni kita dah buat dah 3 day. Maknanya selepas 3 hari tak start, baru dia restart. Kita tak setting no sleep. Kita buat 3 day. Jadi sebelum 3 hari dia sepatutnya quick start. Okey. Jadi dia tetap tak jalan quick start sebab dia ada bug pada sistem. Jadi kita kena buat apa? Kita kena check dia punya system version. Pergi ke about ni. Masuk setting, pergi ke about bawah sekali dan scroll sampai jumpa detection update. Okey, detection update kita ada dua jenis update di sini. Yang pertama system upgrade. Yang kedua MCU upgrade. Jadi untuk masalah bug dalam sistem ni kita kena buat MCU upgrade. Lepas tu tekan je detection update ni. Dia akan check update terkini lah. Okey, sekarang you ada latest version. Macam sebelum ni, dia ada update. Saya dah download update dan masalah tu dah selesai. Dia tak jadi dah untuk masalah restart sendiri tu. Okey, jadi kita boleh update lah. Dua jenis update ada di sini. Satu untuk version Android punya update. Ni sistem upgrade lah untuk Android punya. Yang atas ni bahagian application lah, sistem update. Yang bawah tu yang MCU upgrade. Masalah yang tadi tu yang berkaitan dengan MCU. Jadi selepas kita update MCU dah tak ada dah masalah tu. Dah okey dah. Okey. Itu saja.